Hai kawan. Jumpa lagi. Terima kasih kerana masih setia dengan Kids on 2. Sekarang kita berada di segmen Atta dan Sanjay. Eksperimen mereka hari ini ialah apakah udara mempunyai jisim? Kawan, jom kita saksikan. Kenali Kids on 2. Saksikan. Kenali Kids on 2. Hai. Sekali lagi bersama kami dalam segmen Kenali Kids on 2. Bersama Abang Sanjay kita, pakar sejarah. Dengan Abang Atta kita pakar sains. Adik-adik, pada minggu ni Abang Atta nak bincang tentang apakah udara mempunyai jisim. Atta rasa macam mana? Udara ni ada jisim tak? Secara sains dia, mestilah ada. Kalau angin bertiup, pokok mesti goyang, betul? Oh. Tapi betul ke pokok tu bergerak sebab udara tu? Jangan kita buang masa, jom kita mula eksperimen ni lah. Jom. Di depan Abang Atta dan Abang Sanjay ni ada 2 biji belon. Belon ni telah ditiup sama saiz dan telah digantung dengan benang kepada sebatang besi untuk dijadikan sebagai dacing untuk mengimbang dua-dua belon. Persoalan dia tadi, adakah udara mempunyai jisim? Sekarang Abang Atta nak cucuk belon warna merah ni untuk tahu adakah udara ni mempunyai jisim. Dia ke bawah kan? Dia lagi berat. Udara mempunyai jisim. Itulah, tapi dia tidak boleh diukur secara matematik. Hanya boleh dilihat je. Macam tu ya Atta. Awak ni memang hebat lah Atta. Setiap hari saya dengan Atta banyak pengetahuan saya dapat tau. Harap ada sama lah. Kita dah sampai penghujung segmen dah ni. Okeylah adik, jumpa lagi pada minggu hadapan dengan segmen lebih menarik dalam segmen Kenali Kids on 2. Jumpa lagi. Bye. Sangat menarik eksperimen tadi itu. Sekarang kita sudah tahu kenapa udara kita mempunyai jisim. Betul tu. Tapi sekarang masuk untuk berhibur. Jadi kawan-kawan, jom kita saksikan Legend of Tarzan. Saksikan.